Dua generasi, dua permainan, satu peluang untuk buktikan siapa lebih pantas. Bunyi yang pernah menjadi nadi pejabat era 80-an kini menjadi pentas pertarungan baharu. Gen X membawa memori lama, Gen Z membawa refleks moden. Siapakah yang akan menamatkan helaian pertama? In 3, 2, 1, go! Dengungan mesin taip ini suatu ketika dahulu bukan sekadar bunyi. Ia adalah irama soundtrack kepada era di mana setiap perkataan ditaip dengan penuh komitmen. Tiada undo, tiada delete, cuma ketepatan dan disiplin. Sebab kalau mau type satu ayat pun kau perlu fokuslah. Kalau tidak fokus, confirm ada typing error. Dari hujung jari, revolusi bermula. Mesin taip yang mechanical ini akhirnya memberi laluan kepada senyapnya era digital. First thing first, I think macam fast. Sebab saya boleh release punya stress. Tekan kuat-kuat ada tuk-tuk-tuk. Entahlah, but at the same time macam it's a bit macam susah sebab for me tak pernah guna kan. So, tak tahulah saya nak handle the margin semua tu. Sirim sebagai peneraju inovasi menyaksikan sendiri peralihan zaman ini dari dunia fizikal kepada dunia maya yang tanpa sempadan. Itulah kelebihannya zaman sekarang dengan zaman kecil. Dulu kita pakai benda ni berapa susahnya untuk membuat satu-satu dan berbandingkan sekarang. Masa mestilah lambat sebab semua benda kena buat sendiri kan. Dah buat sendiri. Mata kena tengok dua-dua. Tengok sana, tengok sini. Kalau laptop tak payah tengok sana, tengok ni je. Kan? Ni kan tengok sana. Tu tak tengok tadi tu yang sampai terlebih. Lepas tu kalau buat kerja ni lama boleh mendatangkan masalah kesihatan jari. Kuat. Jadi, permainan ini bukan sekadar pertandingan. Ia adalah dialog antara dua era. Gen X dengan memori mereka, berdepan Gen Z dengan refleks digital. Siapa sabotas tu? Okey. Last kali guna typewriter adalah sekolah rendah. Curi-curi guna. Curi-curi main-main. Itu pun curi-curi main. Ada beberapa kesalahan, tapi Cik Wahab tinggal lagi 3 perkataan. Saya suka menulis. Menulis. Kenapa sebab ini boleh? Sebab saya suka dengan tulisan saya. saya cantik. Dua generasi, satu mesin legenda. Menjalin semula kisah nostalgia dan inovasi. Sebab dua-dua habis pada waktu yang sama. Okey, dari segi margin pun dua-dua hauk juga. Okey, jadi kita letak seri. Permainan ini menghiburkan, tetapi pengalaman mereka yang mendahului tetap jadi panduan.
Generasi mungkin berbeza, tetapi semangatnya sama. Belajar, bersaing dan meraihkan. Kerana masa mungkin berubah, tetapi semangat kita kekal abadi. Dalam zaman carian digital, siapa masih mahir mencari nombor dengan jari? Halaman demi halaman diselak, bunyi kertas menjadi irama baharu. Gen X mengimbau zaman telefon rumah, Gen Z cuba menandingi kelajuan. Masa terus berdetik, siapa akan temui nombor yang dicari? 3, 2, 1, go! Okey, jadi pada tahun 2000-2001 ini, beliau adalah seorang menteri, tapi bukan Perdana Menteri, bukan juga Timbalan Perdana Menteri. Dia adalah seorang menteri. Okey. Menteri apa? Selepas 1 minit baru kita boleh bagi hint. Sebelum wujudnya platform enjin carian pantas, dunia perniagaan dan perkhidmatan disusun rapi dalam buku telefon kuning ini. Buku ini bukan sekadar direktori, tetapi ia adalah Google generasi analog. Dia dah buka pun dia. Alamak, aku gelabah dah weh. Ada lah ya. Untuk kementerian. Jambatan ada bikin. Jabatan ada? Jalan pun ada bikin. Kita bikin. Kita buat jambatan ada bikin. Jalan banyak rosak sekarang. Setiap halaman adalah portal kepada penyelesaian, di mana jari menjadi cursor dan kesabaran adalah algoritma pencarian yang utama. Dalam era di mana carian memerlukan usaha fizikal, buku kuning ini adalah khazanah maklumat. Ia mewakili sebuah zaman di mana kita melayari dengan membuka halaman, bukan hanya mengetik tertikus. Dia dah buka pun dia. Alamak, aku gelabah dah weh. Relax. Kementerian dulu. Tak, kementerian tu kat mana? Semua orang tahu kan kementerian apa kan? Senang je. Okey. Minta. Bagi hint sikit. Lebih kurang kawasannya berapa feel lah. Dia naik bulan. Saya kira gitulah. Pakai presiden. 30 second. Macam mana jadi dia punya page? Tak dapat tunggu. Tak dapat tunggu. Okey, tapi jumpalah. Okey, tapi jumpalah. Dapat dijumpai. Setiap senaskah yang sampai ke rumah dan pejabat, termasuk SIRIM, adalah sebahagian daripada ekosistem maklumat yang paling demokratik pada zamannya. Okey, dah 1 minit. Boleh bagi. Nak nyawa. Bagilah hint sikit kementerian dia.
Apa? Kementerian apa? Lebuh Raya? Tu lembaga lebuh raya kot tadi tu. Dia dapat juga tadi. So Dah bila tu 30 saat. Tapi pada waktu itu dia menjaga Kementerian Dalam Negeri. Tapi saya nampak kendor. Jabatan Perdana Menteri 20515661. Di balik gelak tawa dan persaingan, ada kisah yang lebih besar. Kisah tentang permulaan, pengorbanan dan perjalanan panjang sebuah organisasi. Chairman yang paling saya respect lah, suka di SIRIM, Tan Sri Tajuddin Ali. Paling sayang, paling suka dan guru juga Tan Sri Tajuddin Ali. Dia lebih friendly lah, dia macam humble. Dia macam biasa-biasa je. Dia suka pergi sana, pergi sini, jumpa kita. Dia petang-petang, orang balik pukul 5, dia lepak lagi. Dia kalau dia jumpa orang, dia kenal, dia boleh kenal nama. Dan saya rasa dialah yang terbaik untuk saya. Beliau pernah memimpin di saat cabaran menuntut keberanian. Pengalamannya mengingatkan kita bahawa kejayaan bukanlah kebetulan, tetapi hasil dedikasi, kerja berpasukan dan keyakinan pada masa depan. Sorry. Saya dapat degree on a slide rule. Saya dapat slide rule. Kalau kabut macam mana ni lah. Masa tu tak ada calculator pun lagi. Adalah mechanical calculator tu yang you putar set putar those days. Electronic calculator pun belum ada. So I get my degree basically just using that. There are two books and one slide rule ni yang kita guna. So I was the last pengawal, the first DG, but I didn't get to become president. Masa tu panggil Puspati. Tiba-tiba dapat arahan ke SIRIM pengawal. So hari-hari saya berulang daripada Bangi ke Shah Alam. Kadang-kadang 3 jam, paling cepat 2 jam gitu. Masa tu highway pun belum ada. Masa tu SIRIM kecil je, lebih kurang 700 orang staff dan ada 2 division lah. Sebelum tahun 75 ada 2 institut. National Institute for Scientific and Industrial Research, NISIR, dan Standards Institute of Malaysia. Tahun 75 Akta SIRIM digubal, dua ni digabung jadi SIRIM, Standards and Industrial Research Institute of Malaysia. Dan sebab ada Director of NISIR dan Director of SIM, jadi dua Director of Research, Director of Standards, yang tengah-tengah dia panggil controller lah, pengawal. Sebab itu saya jadi pengawal. When I joined SIRIM, 89-90, komputer pun kita pun adalah sikit-sikit, tapi there is no handphone yet. There is no email yet. We were maybe the second organisation to get an email address ourselves. Kita sirim.my, yeah. So among the early pioneers. Tun Mahathir, Dr. Mahathir masa tu datang melawat SIRIM. Saya cakap dengan our people. Saya kata, I want the photo of Dr. Mahathir visiting SIRIM up on our website as soon as possible. Same morning, the picture of Tun dekat ni appear on our website. It's an achievement because that time everybody is learning about digitalization, digital technology pun baru nak mula. But we were among the early ones. So it's been interesting.
Alhamdulillah, we went on to win the Prime Minister's Quality Award, macam-macam. The ISO 9000 we started during that time. I remember when we had our first SIRIM Industry Night. Later on, oversubscribed sampai kita terpaksa limit the number ni sebab terlalu ramai orang nak datang. Semua orang nak ambil gambar. So it was my management training place, SIRIM. 96, we are heading for corporatization, create the environment to make staff happier. Saya tengok daripada bilik saya tu, tingkat 3, sekarang ni blok masa tu 3. Nampak orang duk balik. Pukul 4 suku, dah banyak orang balik. So, jam, seronok kerja. Saya ingat saya tukar yang klasik ni, kita punya furniture masa tu ada 2 color aja. Biru, sebiru-birunya ataupun kuning. Cakap dia orang kita cushion sendiri. Kita beli pastel color bagi cantik sikit. Make the place look more cheerful. I would say the best thing to do is to love your work so that you don't think about going home because seronok kerja ni, kawan-kawan seronok. Don't be the pain in the neck to your friend. If everybody jaga supaya tak orang lain kecil hati, seronok kerja. Alhamdulillah, all this works and in the end, I kata, sekarang jam dah tak ada lah. When I look back, SIRIM was as I said, place I learned how to manage people. Maybe because Dr. Mahathir was, I would say, really behind SIRIM. He being the man he is, he wants technology especially and to develop. SIRIM was given $75 million grant for industrial technology human resource development program, for industrial technology, and this was about 1990 gitulah. While I dirty my hands as an engineer in Puspati, but SIRIM is where I developed myself, which I applied in managing a very big organization. So hopefully for this 50 years of SIRIM, I understand that some new changes will be done. You know, we need to keep up with time. Kita imbau kembali detik awal perjalanan SIRIM. Ketika itu, peralatannya besar, perlahan dan serba sederhana. Tiada komputer, tiada teknologi canggih. Apa yang ada hanyalah ketekunan dan idea yang bernas. Namun begitu, bagi generasi X, semua itu bukan satu kekangan. Dengan sumber yang terhad, mereka tetap membina, menguji dan mencipta. Mereka membuktikan kejayaan tidak bergantung kepada peralatan moden semata-mata, tetapi lahir daripada semangat dan minda yang kreatif. Hari ini, mesin-mesin lama itu mungkin sudah tidak digunakan, namun ia menyimpan sejarah yang amat bermakna. Ia menjadi simbol pengorbanan dan perjuangan, mengingatkan kita kejayaan SIRIM tidak dibina dengan teknologi sahaja, tetapi daripada kecekalan dan semangat tidak pernah luntur. Nilai-nilai bermakna dari era perintis ini yang terus membimbing kita, mendorong SIRIM untuk maju dengan wawasan yang sama. 5 dekad berlalu, SIRIM terus berkembang berpaksikan semangat para perintisnya, membuktikan setiap kemajuan bermula dengan semangat kerjasama berpasukan.